lintasan di Muzdalifah. Ustaz-ustaz yang mengajak kata sampai di Muzdalifah kita berhenti kutip batu. Hak tu Nabi tak ajak tu. Kita mazhab Syafi'i dia kata. Baik, tengok apa perkataan Asy-Syafi'i. Kata Asy-Syafi'i, dan tidaklah orang itu salat, yakni orang yang buat haji, sehingga ia sampai ke Muzdalifah. Cerita Muzdalifah ni cerita salat, tuan-tuan. Nabi sampai di Muzdalifah, berhenti di Muzdalifah, Nabi salat di Muzdalifah, jamak. Kata Asy-Syafi'i tadi, dan tidaklah seorang itu salat melainkan dia sampai ke Muzdalifah. Kalaulah 1/3 malam, maknanya dia sampai di sana 1/3 malam sebelum ia kalaulah 1/3 malam dulu sebelum dia sampai Muzdalifah, maknanya dia terlewat keluar daripada Arafah tu, dah 1/3 malam sebelum dia sampai di Muzdalifah. Kata Asy-Syafi'i, sallahuma, hendaklah ia salat kedua-duanya, Maghrib dan Isya tu semayang dulu sebelum 1/3 malam, sekalipun tak sampai Muzdalifah. Jam'an istihbaban, kita maksudnya semayang Maghrib dan Isya secara jamak, ini mustahab. Baik, fahamlah dia tuan-tuan daripada sini. Fahamannya di sini ialah, pertamanya, kerja di Muzdalifah ialah kerja salat, bukan kerja kutip batu. Orang Melayu kita gaduh kutip batu. Duk kutip, pegang tangan kita, padang muka. Baik. Yang keduanya ialah salat yang disebutkan oleh Asy-Syafi'i ini semayang di Muzdalifah ialah semayang jamak. Yang ketiga, apabila sudah 1/3 malam dia tak sampai lagi Muzdalifah, hendaklah ia semayang sebelum habis 1/3 malam. Itu pandangan Asy-Syafi'i. Jadi yang keempatnya, kalau Muzdalifah jamak, Arafah juga jamak. Yang tu yang pi kemah Melayu tak buat yang tu. Khutbah ya, lepas malam Zuhur lepas khutbah, betul asal sama yang lain. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan dapat mesej dah. Yang berikutnya perkara yang sangat masyhur, beberapa kali risalah kita dah buat keluar, tentang menghadiahkan pahala bacaan kepada orang yang mati. Berkaitan dengan hadiahkan pahala ni tuan-tuan, dia masuk bab kenduri arwah, majlis bacaan tahlil, majlis bacaan Yasin, majlis bacaan Quran di kubur, dan semua perkataan yang membawa kepada maksud itu. Pasal puncanya itu je. Pasal apa hampa buat kenduri arwah ni? Kita impun, bagi jamu orang makan, lepas tu dapat sikit kita impun, kita baca, ada pahala kat orang mati. Kan? Mana boleh buat? Mana boleh? Hampa mazhab lain kan mazhab Syafi'i. Ayat dia macam tu. Baik, tengok apa kata Asy-Syafi'i sebagaimana yang disebut oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Dia kata al-masyhur min madhhab Asy-Syafi'i, yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, annahu la yasil, pahala tu tak sampai. Meh kirim-kirim DHL apa semua tu tak sampai pahala kepada si mati. Itu kata Syafi'i. Kalau tuan-tuan nak kata sampai, katalah, tapi bukan Syafi'i. Bukan kata tak ada orang yang kata sampai, ada, tapi bukan Syafi'i. Jadi kalau tu jangan sandak kat Syafi'i. Dalam mensyarahkan, dalam mentafsirkan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, surah An-Najm, Al-Imam Ibn Katsir mengatakan dari ayat ini Asy-Syafi'i dan para ulama mazhabnya menyimpulkan bahawasanya menghadiahkan pahala bacaan tidak sampai kepada mati kerana ia bukan daripada amalan orang yang mati itu. Dan kerana itu ia tidak disunatkan, dan tidak disunatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda tidak menyuruh umatnya, tidak secara nas dan tidak juga secara isyarat. Ini kata Ibn Katsir dalam tafsirnya. Tafsir Ibn Katsir mana jawab? Tuan-tuan, bahasa Arab, bahasa Melayu ada, pergi tanya apa? Tanya Ustaz Syekh kita. Ada bahasa Melayu, pergi beli tuan-tuan. Dan surah An-Najm dia kata daripada ayat ini Asy-Syafi'i dan para ulama'nya, daripada pengikutnya, menyimpulkan bahawasanya menghadiahkan pahala kepada bacaan tidak sampai kepada si mati kerana ia bukan daripada amalan si mati tersebut. Dan dia kata oleh kerana itu Nabi tidak mensunnahkannya dan tidak mengarahkan umatnya untuk melakukan yang demikian, tidak secara jelas dan tidak juga secara isyarat. Habis itu boleh tak? Ada yang kata sampai, ya, tapi bukan Asy-Syafi'i. Ramai ulama lain, tapi bukan Syafi'i. Kalau tuan-tuan nak buat, kita kata yakin sampai, terpulang kat tuan-tuan. Ini pertimbangan ilmu, tapi jangan kata hak kami buat mazhab Syafi'i. Hak tu bohong kata nama Syafi'i.
Demikian juga dalam bab fidyah salat. Fidyah salat dengan bagi makan. Fidyah salat dengan bagi makan ini dipegang oleh Al-Hanafiyah. Ini mazhab Hanafi. Diistidlalkan secara istihsan, tanpa jazam, tanpa confirm hak yang ni boleh. Ini yang disebut oleh Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Dia kata yujzi'uhu insyaallah min ghairi jazm. Dia kata sampai, maknanya boleh dapat pahala bagi fidyah ganti makan ni, insya-Allah, tapi tak confirm. Ini yang dinyatakan dalam Hasyiah Ibn Abidin. Adapun Asy-Syafi'iyah, faqad nassal mutaqaddimun, dia kata telah dinaskan oleh para mutaqaddimun, orang-orang lama mazhab Syafi'i, tentu saja termasuk Asy-Syafi'i, bahawasanya tidak disalat dan tidak diberi makan kepada orang yang mati sedangkan ia meninggalkan salat. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dalam pendirian Asy-Syafi'i, tidak ada yang dinamakan fidyah salat ganti dengan bagi makan secupak bagi kat siapa. Kalau secupak bagi kat orang miskin, kita kata adalah juga kot nampak Nabi rupa. Secupak ni tuan-tuan, dia kata orang miskin tu tak main masjid, mai bagi kat orang masjid lah. Maka fidyah mayang, fidyah apa semua, bagilah makan kedarah kat orang masjid, sekalipun kaya-kaya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini dia. Dan satu lagi kita nak sebut, dua lagi. Bila tak boleh? Di sudut pandangan Asy-Syafi'iyah dan pandangan mazhab Asy-Syafi'i, diharamkan memindahkan mayat daripada satu negeri ke negeri yang lain, melainkan kalau ia berdekatan dengan Makkah atau Madinah ataupun Baitul Maqdis, kerana kemuliaan tempat-tempat itu. Tapi orang kita mati KL mesti pindah balik kampungnya, tanam sebelah pak, betul-betul sebelah pak. Dalam mazhab Syafi'i, benda itu diharamkan. Tak mana mati, tanam dah tu. Tanam di negeri yang tempat dia mati. Bukan main pindah-pindah. Tak gaduh apa, mati di England tak sudah bawa balik Malaysia, tanam di sana. Mulai kalau tempat tu tak nak siapa nak uruskan, tempat tu jadi tempat orang hina mayat, tu lain cerita, tu darurat, hukum lain. Dan satu lagi yang terakhir, dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i menyukai, dia katakan meratakan kubur adalah lebih afdal. Bak kubur ni bila kampui, bagi rata, itu yang paling afdal, berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang maksudnya tidak ada satu kubur melainkan akan kuseratakan ia. Hadis itu sahih. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu perkataan, itu pendapat Al-Imam Syafi'i yang diulas kemudiannya oleh para ulama yang lain. Mudah-mudahan tuan-tuan, dengan perbahasan yang seketika ini, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang dia katakan tadi, tengok bagaimana belajar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Jazakumullahu khairan jazaa pada Ustaz Abdul Rashid bin Idris. Tuan-tuan mungkin ada kemusykilan atau persoalan yang ingin dilontarkan, dipersilakan. Ya, sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni ada seorang ustaz yang menasihat istiwa itu maklum, kafiyah itu maksud. Maka ustaz seorang lagi dia kata, siapa dia yang beriktikad istiwa maklum itu, ialah dia tu menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk. Kerana ambil tempat, dia ambil tempat ni ialah makhluk. Jadi Allah Ta'ala di atas aras itu, Allah Ta'ala mengambil tempat, maka menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk itu adalah cukup Allah. Ya, itu ayat yang biasa digunakan oleh orang yang mengaji sikit, cerdik sikit. Kalau hak yang cakap yang biasa-biasa, koro-koro ni dia tak tahu nak jawab cara tu. Tapi sekarang seorang dua duk masuk dalam jaki, mana seorang dua duk mengaji lah ni di Johor, ada jemaah dia ada, dia akan keluar ayat macam tu. Dia akan keluar perkataan begitu. Akhirnya membawa kepada mengkufurkan orang yang mengatakan Allah Ta'ala istiwa di atas arash. Tuan-tuan, masalahnya begini. Pertama, ia datang dengan Quran. Quran sebut dengan jelas perkataannya. Satu perkara yang dipahami ialah Quran turun bilisanin Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Bahasa Arab yang jelas, yang dipahami oleh Nabi dan dipahami oleh para sahabat. Kalau ada perkataan yang sahabat, mana-mana perkataan yang dia tak tahu, dia nanti akan tanya. Dan ketika dia tak tahu, akan ada sahabat lain yang tahu. Itu berlaku dalam banyak kes. Bila Umar tak tahu, ada Ibn Abbas tahu. Tapi dalam bab istiwa ni, tidak ada siapa inquiry, tak ada siapa yang persoal Nabi istiwa ni maksud apa, tak akan jadi berupa macam orang